Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran kita ni pelajaran tauhid. Sebelum memulakan pelajaran, kita ni sama-sama berdoa dulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk pelajaran kita ni hari ini ialah maksum, pelajaran 5. Maksum artinya terpelihara daripada melakukan maksiat. Rasul itu bersifat maksum. Rasul itu terpelihara daripada maksiat zahir seperti maksiat minum arak, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala dan berbohong. Rasul itu terpelihara daripada maksiat batin seperti maksiat hasad dengki, ria, takbur dan lainnya. Rasul itu terpelihara daripada maksiat zahir seperti maksiat minum arak, menyembah selain Allah SWT dan berbohong. Rasul mempunyai hati yang bersih, akal fikiran yang waras, anggota tubuh badan yang sempurna dan berakhlak mulia. Aktiviti untuk kamu semua hari ini, jika mahu kamu membuat perbincangan mengikut kumpulan masing-masing.